Okey. Jumper kereta guna power bank. Betul ke benda ni boleh berfungsi? Ada lampu, ada USB, ada tempat charger dia pakai micro USB. Paling penting, ini sini. Kita boleh hidupkan kereta guna benda ni saja. Masuk sini. Okey. Simply macam ni, kita cocokkan kereta kita, boleh hidup enjin. Jom. Alright. So, nampak dia boleh start enjin kereta. Tapi how? Macam mana? Untuk tahu macam mana dia boleh start enjin kereta, kita kena go deep. Kita try buka dalam ni. Okay, saya pakai sarung tangan. Kopak. Yes. Alright. Okay, ni keluar dulu. Alright. Buka bateri pula. Alright. Kapasiti bateri ni kecil je, 10,000 mAh. Kecil, tak besar. Board untuk charge kita punya bateri ni, dan juga board ni akan convert power tu daripada 12 volt kepada 5 volt untuk kita charge kita punya handphone. Kenapa saya kata 12 volt Okay, tengok. Betul tak 12 volt? Okay, tengok sini. Yang ini positif dan negatif, ini direct pada bateri. Dia direct connect dengan bateri ni tanpa lalu kita punya USB ni. USB ni part lain. Ini direct pada bateri. Positif, negatif. Nampak? 12.28 volt. Standard bateri kereta pun 12 volt juga. Kenapa bateri ni boleh guna untuk start kita punya kereta? Sebabnya bateri ni boleh produce current yang tinggi. Dia macam kereta kontrol saya ni, lipo bateri. Sama ni pun lithium polymer punya bateri. Sama macam ni. Cuma dia lebar sikit lah. Ini ada 2 sel, 2S, 2 sel in series. Satu sel bateri lipo ni lebih kurang dalam 3.7 volt. Jadi kalau 2 sel lebih kurang dalam 7.4 volt. Jadi disebabkan saya punya ni 2 sel punya bateri, dia punya voltage dalam 2.4 volt. Bila full charge maybe dalam 8.2, 8.4 volt lebih kurang. Itu kalau full charge. Tapi standard dia punya rating dia dalam 7.4 volt. Sebab satu bateri tu dalam 3.7. Sama macam ni. Ini pun satu sel dia dalam 3.7 lebih kurang. Tapi dia kali 3. Dia ada 3 sel in series. Jadi kalau 3 sel in series tu 3.7 kalilah 3. 11.1 volt. Itu dia punya rating dia. Tapi kalau dia full charge, kita akan dapat dalam, sebab satu bateri tu satu sel dapat dalam 4.1 lebih kurang, kali dengan 3 dapat dalam 12.3. Tadi lebih kurang 12.2 lebih 12.3 kan. Sama, itu full charge. Untuk kereta kita memang pakai 12 volt. Dan untuk hidupkan enjin kereta kita, dia kena, kalau kereta saya contohnya, saya punya bateri kereta, dia kena produce 300 ampere current. 300 ampere. Dia kena burst tenaga tu, bam, 300 ampere. Sangat-sangat tinggi. Kalau 300 ampere kali dengan voltage dia 12 sama dengan 3600 watt. Untuk hidupkan enjin kereta tu dia guna power dalam 3600 watt. Sangat-sangat tinggi. Sebab tu fungsi bateri kereta bukan untuk menyimpan tenaga sangat sebenarnya. Dia untuk blast power yang tinggi, untuk hidupkan, untuk ignite kita punya enjin kereta ataupun motor kita. Sama macam ni. Dia tak simpan power yang banyak. Dia dalam 10,000 mAh saja. Tapi 10,000 mAh ni dia punya rating pada kadar 3.7 volt. Tapi sebenarnya dia bukan. 3,300 mAh punya sel. Satu sel. Tapi dia ada, maybe dia sirikan dalam 3 sel.
dapatlah 12 volt pada kadar 3300 mAh. Tapi bila nak convertkan dalam, sebab nak mudah orang faham, so orang nak guna charge untuk handphone kan, orang akan convert balik. Dia akan convert balik supaya nampak macam pada kadar 3.7 volt tu. Sebab tu dia tulis 10,000 mAh. Padahal dia bukan 10,000 mAh pada kadar 12 volt, bukan. Itu pada kadar 3.7 volt. Kemampuan dia untuk blast current yang tinggi, itu yang buatkan dia mahal. Itu yang harga bateri kecil 10,000 mAh ni harga dalam RM200. Satu set ni, dengan set benda-benda alah ni dalam RM200. Dia mahal kat bateri dia. Macam kereta kontrol. Kalau bateri kereta kontrol saya ni, dia 35C. Pada 3000 mAh. Ni mili. Kalau kita buang mili tu jadi 3 mAh saja. Ada 3 saja. 3 kali 35C kan, 3 kali 35C sama dengan 105 ampere. Saya punya bateri kereta kontrol ni hanya boleh produce 105 ampere. Tak cukup untuk hidupkan kereta. Sebab kalau nak hidupkan kereta dia kena 3S lah. Ini 2S. Ini memang tak boleh nak hidupkan kereta. Cuma dari segi nak cakap part dia punya current dia tu, tak cukup nak hidupkan kereta Alza saya. Sebab kereta Alza saya kena cantiknya 200 ke 300 ampere untuk hidupkan dia punya engine dia. So ini tak lepas 35C. Saya perlukan berapa C pada bateri saya untuk hidupkan enjin kereta. Enjin kereta perlukan 300 ampere. Kalau kita punya bateri ni storage dia dalam 3000 mAh, just bahagi saja 300 bahagi 3. Saya perlukan 100C. Saya perlu beli bateri kereta kontrol yang dia punya C dia tu 100. Baru saya boleh hidupkan kereta. Dan itu kena 3S. Sebabnya dia perlu voltage dalam 12 volt. Ini bateri ni pada 2S punya bateri, 2 in series. 2 in series ni dapat 7.4 volt ke 8.2 volt macam tu. Kita kena beli 3S punya bateri yang boleh support untuk output 300 ampere. Sebab tu kalau bateri yang 3S, lepas tu dia punya C dia tinggi, mahal. Dia punya C dia kena 50C untuk bateri ni. Baru dia boleh produce current sampai 300 ampere untuk kita punya kereta. Sebab tu dia direct connect daripada bateri ni kepada kabel ni. Dan kabel ni korang tengok, kabel dia tebal. Kalau kabel tu nipis pakai current tinggi, kabel tu akan jadi panas dan dia punya plastik semua akan cair. Sebabnya dia burst tenaga kuat tadi. Dia kena pakai tebal baru dia boleh tahan. Ini pun sebenarnya dia perlukan tebal lagi sebenarnya. Tapi sebab benda ni sekejap saja, dia macam vuap itu, sebab kita nak tolong hidupkan kereta je, dia just blast current tinggi, vuap terus. Lepas tu dah kita cabut. Tak ada masalah. Dia wayar dia maybe akan panas sikit lah. Tapi tu sekejap. Kalau lama guna 300 ampere je, bukan halus ni, tebal ni, wayar tebal macam ni akan terbakar. Ini 12 AWG akan terbakar. Sebab 12 AWG bukan, dia punya rate, bukan rate untuk handle 300 ampere yang berterusan. Kalau dia burst tenaga dia, boleh lagi lah. Dia panas sekejap. Panas, lepas tu dah sejuk balik lah kan, sebab kita guna sekejap dia. Dan ini kalau kita nampak litar-litar yang ini, inilah board untuk charge kita punya bateri ni, untuk protect bateri kita daripada overcharge. Dan juga dia nak convertkan tenaga daripada 12 volt tu masuk ke sini, boleh keluar kat USB. Sebab USB punya rating power dalam 10 watt 10 watt dan dia punya voltage dia 5 volt, maksimum dalam 2 ampere. Lepas tu dia ada lampu kat sini lah. Dia nak buat lampu suluh lah. Sebab ini untuk backup kereta sebenarnya. Kita bukan nak guna sangat sebagai kita punya power bank. Untuk emergency boleh guna power bank, tapi dia lebih kepada backup kalau kereta kita tak hidup. So itulah dia kenapa power bank ni boleh menghidupkan enjin kereta. Bukan sebarang power bank. Power bank yang boleh produce 300 ampere. Bateri dia tu. Sebab tu bateri dia agak mahal. Dia bukan harga bateri biasa. Saya pasang balik kejap. So, saya harap saya punya video ni bermanfaat. At least kita dah faham dah kenapa power bank ni boleh hidupkan kita punya enjin kereta ataupun motor. Kalau motor tu 12 volt boleh lah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.